Aduh founder, back kuning TikTok. Sakit kepala fikir konten ni. Sebab apa? Konten sekarang ni TikTok nak banyak lagi. Lagi banyak lagi padu JV Max. Kalau video sikit, turn on JV Max tak bergerak betul. Mas, saya tunjuk sikit. Anak budak saya ni, brand dia baru je launch. Tapi affiliate dia ada banyak gila buat video. Cuba tengok, kita ambil tarikh 1 minggu. Ni, last 7 day 14 hingga 20. Cuba tengok jumlah video affiliate mereka buat. 790. Cuba kita bahagi. 790 video. Kita ada satu content creator sebagai contoh. Nak buat benda ni dalam 1 minggu. Bahagi dengan 7 hari. Content creator kita kena buat 1 hari 112. Cah lutut baik nak buat. Banyak betul. Dan cuba tengok kat sini. Dalam 1 bulan, video yang affiliate mereka buat kan, 1 bulan Alhamdulillah dia orang ada 1,200 video. Dan nampak tak kat sini? Sales daripada affiliate saja 55,000 daripada affiliate saja. Staff dia, content creator seorang, live pun seorang. Nampak tak? Low activity, high impact. Sebab TikTok ni korang kena faham. Lebih banyak affiliate, lebih padulah korang punya sales, lebih padulah JV Max korang. Inilah latest TikTok game punya strategi. So kalau korang nak belajar benda ni, saya nak share strategi untuk ramaikan affiliate and buat konten simple-simple tapi convert. Join je Founder Meetup. Latest game TikTok, sales automation, strategi JV Max content dan ramaikan affiliate. Pada tarikh ini 4 jam praktikal yang saya akan share taktikal macam ni, bukannya motivasi dan sebagainya, untuk korang belajar. RM19 sahaja pembayaran dia untuk 20 brand tak awal. Baca kat bawah untuk register.